Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Gerakan Islam sepatutnya menjadi ejen perubahan atau seperti yang dinyatakan oleh Profesor Khairuddin Al-Junaid, Taghyir. Tetapi mengapa hari ini ramai para pemikir dan gerakan Islam nampak seolah-olah hanya menjadi pak turut dan sudah tidak berani mengetengahkan buah fikiran mereka? Sewaktu zaman Islam Hadari, semua NGO pemikir Islam menulis tentang persetujuan mereka dengan Islam Hadari. Trend bersetuju ini juga dilihat pada setiap slogan kerajaan sesudahnya. Ia juga tidak terikat dengan slogan kerajaan sahaja, malah diamalkan oleh mereka yang menyokong parti-parti politik Islam dalam negara. Ini merupakan satu gejala yang menunjukkan hilangnya kebebasan berfikir. Ramai pemikir Islam sudah tersilap langkah dan bergerak ke haluan yang salah. Mereka lupa bahawa tanggungjawab seorang pemikir adalah untuk menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut kepada sesiapa pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 39 yang bermaksud, dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah, dan cukuplah Allah menjadi penghitung segala yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya untuk membalas mereka. Justru apakah puncanya? Terlihat tiga penyakit utama yang telah melemahkan gerakan Islam hari ini. Penyakit pertama, NGO Islam dibirokratkan. Apabila pemimpin gerakan dan pemikir Islam mula dimasukkan ke dalam institusi kerajaan ataupun menerima gaji dan imbuhan dari parti politik, mereka secara automatik akan menjadi birokratik. Mereka terperangkap dalam kotak birokrasi dan tidak lagi boleh berfikir menjangkaui apa yang para pemimpin perlukan. Fokus mereka beralih. Menurut Profesor Khairuddin, mereka sudah mula makan gaji dan terpaksa jaga periuk nasi masing-masing. Profesor Khairuddin juga mengeluarkan satu analogi yang pedas. Kalau dulu pergerakan Islam menyiapkan nasi untuk kaum du'afa, sekarang pemikir-pemikir Islam perlukan nasi daripada orang-orang yang membayar mereka. Satu lagi cabaran besar dalam mana-mana perjuangan adalah apabila gerakan yang dahulunya melaungkan slogan islah dan reformasi kini tiba-tiba menjadi jinak dan mesra kerajaan. Perubahan sikap ini berlaku sejurus selepas bekas pimpinan utama mereka berjaya memegang tampuk kuasa. Perjuangan puluhan tahun yang kononnya berpaksikan prinsip kini seolah-olah bertukar menjadi pesta mengagihkan habuan. Yang penting, kader-kader gerakan mula kelihatan menduduki kerusi-kerusi empuk dari jawatan-jawatan strategik, dari puncak Menara Gading sehinggalah ke yayasan-yayasan negara. Inilah tragedi apabila amanah perjuangan dan suara rakyat tergadai. Dek gairahnya merasai kuasa buat pertama kali. Apabila habuan dunia menjadi keutamaan, maka kebenaran terpaksa dikorbankan. Penyakit kedua, dipolitikkan. Gerakan yang sepatutnya bebas telah menjadi gerakan Islam politik. Islam yang asalnya adalah untuk masyarakat telah bertukar menjadi Islam untuk politik. Akibatnya, projek perubahan menjadi pragmatik dan tidak lagi berupaya untuk memandang ke masa hadapan. Pemikir-pemikir Islam yang membawa hasrat dan agenda politik hanya berfikir tentang kelangsungan atau strategi dalam perebutan kuasa politik, bukan bagaimana untuk mencorak masa depan ummah berdasarkan prinsip yang hakiki. Penyakit ketiga, kenegaraan. Fokus yang terlalu sempit pada negara sendiri seperti kemalaysiaan atau keindonesiaan atau kesingapuraan telah menjadikan gerakan pemikir itu eksklusif dan berpecah belah. Mereka mula bersikap holier than thou, iaitu merasakan diri mereka sahaja yang betul berdasarkan kewarganegaraan sendiri, seolah-olah terlupa pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersatu di bawah satu panji yang lebih besar. Justru apakah kesan dari tiga penyakit ini?
Pertama, gerakan Islam sibuk bergaduh sesama sendiri tentang isu-isu polemik dan isu furuk yang kecil. Ini membuatkan isu-isu sebenar ummah diabaikan. Siapa yang bercakap tentang kemiskinan tega di kalangan umat Islam? Siapa yang membahaskan isu rasuah secara sistematik dari perspektif gerakan Islam? Siapa yang menyuarakan tentang ideologi seksual barat yang mempengaruhi anak muda melalui telefon pintar? Hampir tiada. Akibatnya, wujud satu kekosongan yang ketara. Golongan sekular dan liberal pula yang kini lantang bersuara tentang isu keadilan sosial dan kemiskinan. Isu-isu yang sepatutnya menjadi teras perjuangan Islam. Kita telah gagal untuk merasai penderitaan ummah seperti yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila isu sebenar diabaikan, maka banyaklah aktiviti gerakan Islam kini hanya bersifat kosmetik dan kurang impak, seperti menganjurkan persidangan besar-besaran yang gah tetapi tiada perubahan sebenar di peringkat masyarakat. Maka gerakan Islam melalui NGO dan para pemikir Islam mesti beralih fokus. Kurangkan penglibatan langsung dalam politik kepartian dan sebaliknya menjadi kumpulan melobi atau lobby groups dan pencorak pemikiran atau opinion makers yang berkuasa. Kita perlu melahirkan pemikir yang berfikiran bebas dan berani merintis jalan baru dari generasi masa hadapan. Generasi yang tidak meninggalkan tradisi keilmuan Islam tetapi berupaya untuk memikirkan tentang masa depan ummah ini. Terutama sekali, golongan pemikir muda ini mesti dibenarkan untuk mengkritik gerakan mereka sendiri secara terbuka, supaya gerakan itu sentiasa hidup dan dinamik, bukan jumud dan kaku. Para pemikir Islam mesti berhenti berdebat isu-isu kecil sesama sendiri dan mula menguasai perbincangan isu-isu besar dunia. Di mana suara pemikir Islam yang otoritatif di pentas global dalam isu kecerdasan buatan AI, perubahan iklim atau penyahmanusiaan, dehumanization yang kita lihat berlaku di Gaza dan Sudan. Persoalannya kini terletak di bahu kita, terutamanya para pemikir dan aktivis. Adakah kita mahu kekal sebagai birokrat yang dibayar gaji untuk mempromosikan slogan? Atau kita mahu bangkit menjadi perintis yang berfikiran bebas, yang berani bersuara kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana takut kehilangan dunia? Kerana amanah yang digadaikan demi habuan dunia hanya akan membawa kepada kehinaan di dunia dan akhirat.